Hai guys, Assalamualaikum. Apa benda lah Menteri Pendidikan ni? Dia ni tak pandai tau lah. Dia ni tak pandai kok. Ni. 4 pelajar terlibat kes rokok tetap ambil SPM. No wonder lah kau punya bos tu ataupun PMS pun bekas panduan. Tapi tak sangka bekas panduan jadi Perdana Menteri. Dan orang yang macam bekas panduan ni sepatutnya tak layak jadi Perdana Menteri ataupun jawatan tertinggi dalam Malaysia ni. Dia tak layak sebenarnya. Tapi aku pelik betul lah 4 pelajar yang terlibat menjadi 4 pelajar terlibat dalam kes rogol pun tetap ambil SPM. Habis yang mangsa tu macam mana? Aku nak tanya Menteri, yang mangsa tu macam mana? Sepatutnya 4 pelajar ni tahan reman dulu, masuk lock up dulu sehingga kes selesai. Ini tidak. Kalau dibiarkan begini, aku rasa rosaklah masa depan anak-anak. Terutamanya ibu bapa sekarang ni takut nak hantar anak-anak ke sekolah. Lagi-lagi sekolah sama ada sekolah swasta maupun kerajaan. Anak-anak sekarang dah takut dah nak pergi sekolah. Asalkan anak aku selamat lah, kan? Rosaklah Menteri Pendidikan ni, rosak sangat. Itu sebab apa yang Dr. Akmal cakap, kembalikanlah berkuat kuasa rotan. Ya, memang zaman dulu lain, zaman sekarang lain. Tapi inilah salah satu caranya untuk menakutkan kepada semua pelajar. Semua sekolah menengah, sekolah rendah dan sekolah menengah wajib setiap seorang cikgu kena ada rotan. Inilah masalah Menteri Hantu yang kononnya KPM ni is the perfect. Semuanya, orang kata apa, tak ada cacat celah lah. Tapi tentang dia ni, masalah. Masalah betul lah. Kan, sumpah aku cakap. So, kepada rakyat Malaysia sekalian, pada PL16, pastikan dia ni buang. Kita tak boleh biarkan lama-lama lah. Kalau tak, rosak masa depan anak-anak kita ni. Terutamanya anak-anak takut nak pergi sekolah pada hari ni. Itu sahaja. Assalamualaikum.